Bayangkan malam yang sangat sunyi. Anda melihat keluar tingkap. Di langit, ada satu wajah yang sentiasa memerhatikan kita. Bulan. Cahayanya lembut, menenangkan, seperti lampu malam untuk seluruh planet bumi. Tetapi, tahukah anda, bulan sentiasa menyembunyikan satu wajah daripadanya? Sejak permulaan tamadun manusia, kita hanya melihat satu sisi bulan. Sisi yang satu lagi sentiasa tersembunyi dalam bayang-bayang kosmik, misteri, sunyi, tidak tersentuh. Hari ini, kita tidak akan hanya melihat dari jauh. Kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita akan terbang, kita akan meninggalkan graviti bumi yang berat ini, meluncur ke angkasa lepas dan melihat apa yang ada di sebalik sana. Mereka pernah melakukannya. Dan apa yang mereka lihat di sana adalah sesuatu yang mustahil untuk dilupakan. Sesuatu yang mengubah cara manusia melihat kehidupan selama-lamanya. Bersandar. Pejamkan mata anda sejenak. Tarik nafas panjang. Mari kita mulakan perjalanan ke tempat di mana kesunyian adalah raja dan bintang-bintang adalah satu-satunya peneman kita. Untuk memahami keajaiban ini, kita perlu kembali ke tahun 1968. Misi Apollo 8. Manusia belum pernah pergi sejauh itu. Ruang angkasa pada masa itu adalah lautan misteri yang gelap dan tidak diketahui 3 orang angkasawan berani mengambil risiko untuk meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah mereka kenali. Misi mereka bukanlah untuk mendarat, tetapi untuk melakukan sesuatu yang sama menakutkan, memasuki orbit bulan dan terbang ke bahagian yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana mata manusia. Anda perlu faham, pada ketika itu, tidak ada GPS, tidak ada jaminan mereka akan kembali apabila kapal angkasa mereka melepasi sempadan cahaya dan masuk ke bahagian belakang, bulan. Sesuatu yang sangat kritikal berlaku. Isyarat radio terputus. Serta-merta, bumi tidak lagi dapat mendengar mereka. Mereka tidak lagi dapat mendengar bumi. Mereka diasingkan sepenuhnya. 3 jiwa manusia terapung di dalam kotak logam berhadapan dengan alam semesta yang maha luas tanpa sebarang talian hayat. Ruang angkasa bukan sekadar kosong. Ia adalah kanvas ketenangan yang luar biasa. Dan di sinilah, di sebalik kegelapan total itu, kebenaran tentang dunia kita mula terserlah. Mari kita bayangkan pelancaran itu. Enjin roket bergegar dengan kekuatan jutaan kuda. Api membakar landasan, menolak kapal angkasa menembusi atmosfera. Anda terasa berat, ditekan ke kerusi. Tetapi kemudian, langit bertukar warna. Dari biru terang yang biasa kita lihat setiap hari, ia perlahan-lahan memudar. Biru menjadi ungu. Ungu berubah menjadi biru gelap. Dan akhirnya, ia menjadi hitam. Hitam yang mutlak. Hitam yang paling tulen yang pernah Anda lihat. Ini bukan kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kegelapan lautan kosmik yang tenang. Segala gegaran berhenti. Serta-merta, Anda berasa ringan. Berat badan Anda hilang. Anda terapung. Di luar tingkap yang kecil itu, bumi mula mengecil. Bayangkan melihat rumah Anda, benua, lautan, awan. Semuanya menjadi satu bola kecil yang muat di telapak tangan Anda. Perjalanan ke bulan mengambil masa beberapa hari. Beberapa hari merentasi kekosongan yang tidak terhingga. Ruang di antara bumi dan bulan sering disalah anggap sebagai ruang yang kecil. Mitos yang biasa kita dengar adalah bulan itu sangat dekat. Sebenarnya, anda boleh menyusun ke semua planet dalam sistem suria kita dalam ruang antara bumi dan bulan dan masih ada ruang yang tersisa. Kekosongan ini membentang lebih 380,000 kilometer. Semasa kapal meluncur menyeberangi lautan vakum ini, kesunyian mula terasa. Bukan kesunyian bilik yang kosong, tetapi kesunyian mutlak. Tanpa udara, bunyi tidak boleh bergerak. Jika anda menjerit di luar kapal,
Alam semesta tidak akan mendengar apa-apa. Di dalam kapsul ini hanya ada bunyi nafas anda sendiri. Degupan jantung anda menjadi metronom yang menenangkan. Semakin dekat kita dengan bulan, semakin ia mendominasi pemandangan. Ia bukan lagi sekadar cakera bercahaya di langit malam. Ia kini adalah sebuah dunia sebenar. Gergasi kelabu yang penuh dengan kawah-kawah purba. Anda boleh melihat gunung ganang, bayang-bayang yang panjang, jurang-jurang yang dalam, dan lautan debu yang tidak pernah disentuh oleh angin atau air. Bulan perlahan-lahan menelan langit. Gravitinya, kawan lama bumi kita, kini mula menarik kapal angkasa ini. Anda merasai satu tarikan lembut, seolah-olah bulan sedang mengalu-alukan kedatangan anda. Tetapi, kita tidak akan mendarat. Kita akan melewatinya. Kita sedang menuju ke pinggir yang memisahkan cahaya dan bayang-bayang. Garisan sempadan di mana yang diketahui akan berakhir dan yang tidak diketahui bermula. Dan sekarang, detik itu tiba. Kapal angkasa meluncur, melepasi lengkungan bulan. Serta-merta, matahari menghilang di sebalik horizon yang berbatu. Kegelapan menyelubungi semuanya. Bumi, yang dari tadi menjadi panduan dan peneman setia di belakang, kini terhalang sepenuhnya oleh jisim gergasi bulan. Anda berada di bahagian belakang, bahagian yang jauh. Dan perkara pertama yang berlaku adalah kehilangan komunikasi. Di siren statik radio, di telinga angkasawan, tiba-tiba senyap. Bumi tidak boleh bercakap dengan gelombang radio melalui batu pejal bulan. Untuk 48 minit yang akan datang, 3 angkasawan ini adalah manusia yang paling terasing dalam sejarah seluruh kewujudan alam semesta. Tidak ada manusia lain yang lebih jauh dari rumah selain mereka. Tetapi, adakah bahagian belakang bulan ini benar-benar gelap? Mari kita hancurkan satu mitos yang terkenal. Ia sering dipanggil bahagian gelap bulan. Tetapi sebenarnya, ia menerima cahaya matahari sama banyak seperti bahagian yang menghadap bumi. Cuma kita dari bumi tidak pernah melihatnya. Namun, apabila angkasawan Apollo 8 mula-mula tiba di sana, mereka berada dalam fasa di mana bahagian itu benar-benar dalam bayang-bayang malam bulan. Kegelapan di luar tingkap mereka begitu padat sehingga ia seolah-olah boleh disentuh. Ia bukan warna hitam. Ia adalah ketiadaan cahaya yang sebenar. Di sinilah minda manusia mula berfikir, apa yang ada di luar sana? Bolehkah mata kita menyesuaikan diri dengan kekosongan ini? Bayangkan diri anda berada dalam kapal itu, menatap keluar tingkap, menanti sesuatu muncul dari dada malam kosmik itu. Perlahan-lahan, apabila mata mereka menyesuaikan diri, lautan bintang mula muncul. Tanpa sebarang pencemaran cahaya dari bumi, tanpa cahaya matahari yang memantul di debu kosmik, bintang-bintang tidak berkelip. Mereka bersinar dengan cahaya yang teguh dan tajam. Ribuan, jutaan berlian berselerak di atas kain baldu hitam yang tiada hujungnya. Pemandangan ini sangat memukau. Ia mengingatkan kita betapa besarnya alam semesta. Bintang-bintang ini seolah-olah menjadi saksi kepada perjalanan sunyi mereka. Ia memberikan satu perasaan damai yang mendalam. Tekanan kehidupan di bumi, bil, lalu lintas, bunyi bising, semuanya hilang. Di sini, di belakang bulan, hanya ada anda dan keabadian. Kemudian, apabila orbit mereka membawa mereka kembali ke arah matahari, cahaya mula menyentuh permukaan di bawah mereka. Apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Bahagian jauh bulan sangat berbeza daripada bahagian yang menghadap bumi. Kita biasa melihat kawasan gelap yang besar, yang dipanggil Maria atau lautan basalt, yang memberikan kesan wajah pada bulan. Tetapi di sini, di bahagian belakang, wajah itu hilang. Ia adalah hamparan parut kosmik yang ganas. Kawah bertindih kawah, ribuan lekukan besar akibat hentaman asteroid dan meteorit selama berbilion-bilion tahun. Ia kelihatan seperti padang pertempuran alam semesta purba.
sebuah sejarah visual tentang bagaimana sistem suria kita dibentuk. Mengapa ia sangat berbeza? Ini adalah satu ilustrasi sempurna tentang bagaimana bulan melindungi bumi. Selama berbilion tahun, ketika hujan meteorit menghujani sistem suria, bahagian luar bulan ini bertindak sebagai perisai gergasi menerima pukulan demi pukulan yang sepatutnya mengancam planet kita. Pemandangan permukaan yang hancur dan berparut ini menceritakan kisah pengorbanan kosmik yang senyap. Ia tidak menakutkan. Sebaliknya, ia menimbulkan rasa hormat yang mendalam. Debu kelabu yang membeku ini adalah penjaga malam kita. Melihat parut-parut ini membuatkan kita menyedari betapa selamatnya persekitaran kita. Di bumi, hasil daripada pelindung batu gergasi ini yang sentiasa setia mengorbit kita. Berada di atas lanskap yang begitu asing ini mencipta satu ilusi psikologi yang unik. Tiada langit biru, tiada lautan, tiada awan, tiada hidupan hijau. Hanya spektrum warna kelabu yang tidak berkesudahan, diterangi oleh cahaya matahari yang kasar dan berlatar belakangkan ruang angkasa yang hitam legam. Angkasawan itu terapung dalam keheningan, memerhatikan kawah gergasi yang bernama Tsiolkovsky atau lembah-lembah purba yang tidak pernah dipijak. Ia memberikan satu sensasi meditasi. Bayangkan anda melihat corak ombak di laut, tetapi di sini ombak itu dibekukan dalam bentuk batu padat selama berjuta-juta tahun. Masa seakan-akan berhenti. Tidak ada angin untuk mengubah debu. Jejak tapak atau jatuhan batu akan kekal di sana selama-lamanya. Dalam keheningan mutlak ini, tanpa sebarang gangguan suara, dari pusat kawalan misi di bumi, minda mula melayang kepada soalan-soalan yang besar. Siapakah kita? Dari mana asal kita? Adakah kita bersendirian di celah-celah jutaan bintang yang bersinar tajam di luar sana? Kesunyian di belakang bulan ini membenarkan pemikiran-pemikiran sedemikian mekar tanpa halangan. Ia seperti berada di dalam kuil angkasa lepas. Ketiadaan bunyi bukanlah satu kekosongan. Ia adalah kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar. Ruang untuk berfikir, ruang untuk wujud tanpa dinilai, ruang yang memeluk anda dalam tangan infiniti. Tetapi orbit tidak pernah berhenti. Kapal angkasa terus bergerak, meluncur di atas lengkungan bulan. Mereka sedang menuju semula ke sempadan cahaya dan komunikasi. Dan ketika itulah salah satu detik paling penting dalam sejarah pemikiran manusia berlaku. Tanpa amaran, dari sebalik ufuk kelabu yang mati dan berdebu itu, muncul sesuatu yang sangat asing bagi lanskap tersebut. Sesuatu yang berwarna. Angkasawan pertama yang melihatnya terpaku. Dia memanggil rakan-rakannya. Ya Tuhan, lihat pemandangan di sana. Momen ini telah ditangkap dalam filem dan fotografi, tetapi membayangkannya secara langsung memberikan rasa merinding yang nyata. Apa yang muncul di atas cakrawala bulan yang sunyi itu? Ia adalah bumi. Bumi yang sedang terbit. Terbit bumi atau Earthrise. Tidak seperti matahari terbit yang biasa kita lihat setiap hari, ini adalah pemandangan seluruh planet kita, yang terbit dari lautan kekosongan hitam legam. Ia adalah separuh bulatan yang terang benderang. Warnanya memecahkan monokrom alam semesta di sekeliling mereka. Biru nilam yang dalam dari lautan yang luas, jalur-jalur putih dari awan yang bergerak seperti kapas kosmik dan tompokan perang benua kita. Ia bergantung di ruang angkasa yang kosong, seolah-olah sebiji mutiara bercahaya yang ditinggalkan di padang pasir gelap yang sangat besar. Kontras antara bulan kelabu yang mati di hadapan mereka dan bumi yang biru dan hidup di kejauhan adalah mustahil untuk dilupakan. Bumi kelihatan sangat rapuh. Ia tidak kelihatan seperti rumah yang gagah yang tidak boleh dihancurkan. Ia kelihatan seperti gelembung kehidupan yang kecil, halus dan sangat terasing dalam kegelapan ruang yang sejuk. Semua manusia yang pernah hidup
Setiap raja, setiap petani, setiap orang yang jatuh cinta, setiap ciptaan muzik, setiap titisan air mata, semuanya wujud dan berlaku di atas sfera biru yang kecil itu. Anda boleh menutup seluruh dunia dengan satu ibu jari yang diangkat di hadapan mata. Sebegitu kecilnya kita di mata alam semesta. Fenomena emosi yang dirasai oleh para angkasawan ketika itu kini mempunyai nama saintifik. Ia dipanggil kesan gambaran keseluruhan atau the overview effect. Ia adalah satu anjakan kognitif yang dialami apabila melihat bumi dari ruang angkasa. Dari luar sana, tidak ada sempadan negara, tidak ada dinding yang memisahkan manusia, tidak ada bendera yang dicacak di tanah. Bumi kelihatan sebagai satu organisma yang hidup, bernafas, saling berkaitan, berlayar sendirian melalui keabadian malam. Para angkasawan yang pergi sebagai saintis dan juru terbang, pulang sebagai ahli falsafah dan pencinta damai. Kerana dari perspektif ini, segala pergaduhan dan masalah harian kita kelihatan sangat remeh. Tarik nafas sekali lagi. Bayangkan anda berada di posisi mereka. Anda melihat satu-satunya tempat di alam semesta ini yang mempunyai pokok, angin, bau hujan, dan kehangatan cahaya matahari pagi yang menembusi awan. Semuanya ada di bola biru kecil itu. Pada masa itu, Anda tidak berasa cemas. Sebaliknya, Anda berasa dilindungi. Anda berasa amat bersyukur atas atmosfer nipis yang menyelimuti planet ini, melindungi kita daripada cuaca ruang angkasa yang ekstrim. Mengurangkan stres kehidupan menjadi sekecil atom adalah mudah apabila anda melihat gambar ini. Masalah pejabat anda, kebimbangan masa depan, semuanya larut ke dalam keindahan mutlak ciptaan alam ini. Ketika bumi terus naik melepasi horizon bulan, komunikasi dengan pusat kawalan Houston kembali bersambung. Suara manusia kembali memecah kesunyian mutlak. Houston, kami mendengar anda dengan jelas. Talian hayat itu kembali. Tetapi, 3 orang yang baru sahaja melepasi bahagian belakang bulan itu telah berubah secara dalaman. Mereka tidak akan pernah melihat planet mereka dengan cara yang sama lagi. Suara manusia di radio yang penuh dengan masalah logistik dan isyarat kejuruteraan terasa berbeza kini. Ia adalah suara keluarga, suara saudara, mara sedarjat yang mendiami kapal angkasa bumi kita ini bersama-sama. Mitos bahawa angkasa lepas itu menakutkan, gelap dan mematikan adalah sebahagian daripada filem cerita sains yang cuba menjual ketakutan. Hakikatnya, bagi mereka yang pernah ke sana, angkasa lepas adalah ruang yang mengajar kita tentang kerapuhan dan keajaiban. Mengapa planet sentiasa berbentuk bulat? Kerana graviti, tenaga yang membentuk alam semesta ini sentiasa menarik setiap bahan ke pusat yang stabil. Kestabilan inilah yang membolehkan kita tidur nyenyak di malam hari. Di sebalik kelajuan beribu-ribu kilometer sejam alam semesta berkembang, terdapat keharmonian dan keseimbangan yang sempurna. Tarian galaksi ini tidak dicipta untuk menakutkan, tetapi untuk menyokong kehidupan kecil seperti kita. Dan memori bahagian belakang bulan terus kekal bersama mereka. Kawasan yang tidak mempunyai lautan, tidak mempunyai cuaca, yang statik dan abadi. Sesetengah orang mungkin menganggapnya membosankan, tetapi sebenarnya di situlah letaknya keindahan mutlak kepastian. Bulan tidak akan tiba-tiba berubah. Ia tidak akan memberontak. Ia adalah pengawal malam yang setia. Ketika anda susah tidur pada waktu malam, dihentam oleh bunyi bising kota atau fikiran yang tidak tenang, bayangkan sahaja bahagian belakang bulan. Bayangkan kesunyiannya. Bayangkan permukaannya yang tidak berganjak sejak jutaan tahun yang lalu. Kedamaian di sana sedia dipinjamkan ke dalam minda anda pada bila-bila masa. Pemandangan dari bahagian jauh bulan ini juga membuka era baru dalam pemahaman kita tentang penjelajahan angkasa. Hari ini, kuar angkasa tanpa pemandu dan satelit canggih sentiasa memantau bahagian tersebut.
Kita menghantar robot untuk membaca dan memahami kimia permukaannya. Negara-negara dari seluruh dunia berlumba untuk mendarat di sana, bukan untuk menakluk, tetapi untuk menerokai apa yang tersembunyi. Bahagian belakang bulan ini sedang bersedia untuk menjadi pangkalan transit pertama bagi kemanusiaan sebelum kita melompat lebih jauh ke Marikh atau mungkin ke bintang-bintang di lautan kosmik. Bayangkan bagaimana rupa langit dari pangkalan lunar di masa hadapan. Jika anda berdiri di kawasan kutub bahagian jauh bulan, anda akan melihat langit gelap yang dihiasi Bima Sakti dalam butiran yang tidak pernah dapat dibayangkan di bumi. Lengan spiral galaksi kita akan kelihatan seperti jalan awan bercahaya di merata ruang. Tiada cahaya buatan untuk merosakkan pemandangan. Anda boleh keluar dari pangkalan anda, melihat infiniti dan membiarkan minda anda berehat. Anda tidak perlu memikirkan resit yang belum dibayar. Alam semesta yang begitu luas memberitahu anda bahawa segala-galanya pada akhirnya akan baik-baik sahaja. Gambar Earthrise yang diambil oleh misi Apollo ini sering disifatkan sebagai salah satu gambar paling berpengaruh yang pernah diambil. Ia membantu melancarkan pergerakan pencinta alam sekitar di seluruh dunia. Sebaik sahaja gambar ini disiarkan dalam akhbar, manusia tiba-tiba sedar rumah kita adalah terhad. Sistem penyokong hayat kita terpencil dalam vakum ruang angkasa. Jika kita merosakkan planet ini, kita tidak mempunyai tempat lain untuk dituju. Kesedaran ini membawa rasa tanggungjawab kolektif yang mendalam. Dari ruang angkasa, tidak ada perbezaan antara manusia. Kita adalah satu. Pengalaman melihat bahagian gelap ini juga membawa dimensi rohani kepada ahli sains sendiri. Mereka menemui satu peraturan matematik dan fizikal yang amat cantik, harmonis, yang membolehkan semua ini wujud. Ada satu keanggunan bagaimana jasad angkasa bergerak mengikut orbitnya tanpa bertembung sembarangan. Hukum graviti, momentum dan relativiti bekerja secara harmoni seperti orkestra simfoni kosmik tanpa konduktor yang kelihatan. Dan mendengar orkestra ini melalui kelopak mata yang tertutup adalah satu meditasi yang luar biasa ampuhnya. Kisah tiga lelaki ini melepasi bulan mengingatkan kita bahawa setiap saat kita menghadapi bahagian gelap atau kesukaran dalam hidup kita, selalu ada fajar bumi yang menanti di ufuk yang lain. Bahagian gelap itu hanyalah laluan. Satu peralihan, bukan destinasi terakhir. Kesunyian dan pengasingan kadangkala perlu dilalui untuk kita dapat melihat betapa indahnya kehidupan yang kita tinggalkan sebentar. Dalam kegelapan mutlak, cahaya sekecil planet biru pun boleh menjadi suar harapan yang menghangatkan jiwa yang paling sejuk. Tidakkah menakjubkan apabila menyedari bahawa setiap unsur yang membina tubuh anda sekarang, setiap molekul besi dalam darah anda, setiap zarah kalsium dalam tulang anda, dibentuk dalam teras bintang-bintang gergasi yang meletup berbilion tahun yang lalu. Apabila anda memandang ke angkasa, anda bukan melihat benda asing. Anda sedang melihat kampung halaman purba anda. Ruang antara bintang bukanlah ruang yang memisahkan kita, tetapi ia adalah bahan pelekat graviti dan masa yang menyatukan setiap kehidupan. Pada zaman moden ini, di mana kita sangat terikat dengan skrin telefon bimbit, kita mudah melupakan skala dan perspektif yang luas ini. Berapa kerapkah kita berdiri di luar dan benar-benar menatap langit malam dengan sengaja? Berapa kalikah kita berhenti dari rutin dan merenungkan bulan, merasai peredarannya mengelilingi kita? Misi ini telah mengambil langkah ekstrim untuk membawa perspektif ini ke dalam budaya popular kita. Kita tidak perlu terbang ke sana untuk merasai kedamaian. Cukup dengan pengetahuan bahawa kedamaian kosmik itu wujud dan sedang berlaku sekarang juga. Orbit
yang membawa kapal angkasa itu kembali kepada laluan ke bumi adalah satu penerbangan kepulangan yang penuh dengan antisipasi. Selepas melalui kemuncaknya di bahagian yang tidak diketahui, tarikan graviti bumi kembali memainkan peranannya, menarik mereka kembali ke pelukan rumah. Ia seolah-olah ditarik oleh benang tidak kelihatan yang menghubungkan setiap jiwa di alam semesta. Kepulangan ini menjanjikan oksigen, pelukan keluarga, air yang mengalir, dan angin yang hangat. Sesuatu yang anda hanya dapat hargai apabila anda telah berada di tempat yang suhunya mencecah ratusan darjah di bawah sifar. Apabila misi Apollo berakhir dengan pendaratan selamat di Lautan Pasifik, manusia menyedari bahawa batas keupayaan kita hanyalah imajinasi kita. Bahagian gelap bulan yang pada asalnya menjadi simbol tempat paling tidak diketahui di alam semesta kita, kini telah dipetakan, didokumenkan dan diingati sebagai tempat bermulanya kesedaran baru manusia. Walaupun permukaan fizikalnya dipenuhi dengan habuk dan kawah, nilai simboliknya dipenuhi dengan pencerahan. Setiap kali bayang-bayang bumi jatuh ke atas bulan, dalam gerhana bulan, kita boleh membayangkan sejarah luar biasa yang terkunci dalam batu kelabu itu. Malam ini, apabila anda melihat ke atas, fikirkan tentang bahagian jauh yang tidak dapat anda lihat. Fikirkan tentang kawah Tsiolkovsky yang sunyi. Fikirkan tentang ketenangan hampa gas ruang. Kekalkan imej bumi biru kecil yang bergantung di angkasa gelap dalam kotak minda anda. Jadikan imej ini sebagai perlindungan anda. Setiap kali stres melanda, setiap kali dunia terasa terlalu pantas dan menuntut kembali kepada imej Earthrise ini, rentak hidup anda akan kembali tenang, diselaraskan dengan putaran planet yang perlahan dan megah. Kita adalah sebahagian daripada sesuatu yang sangat indah, sistem yang seimbang antara cahaya matahari yang berkuasa dan kekosongan malam yang tenang. Angkasa lepas bukanlah wilayah asing yang mahu mencederakan kita. Ia adalah taman permainan kosmik yang telah menjaga bumi selamat selama berbilion-bilion tahun. Kegelapan ruang angkasa adalah tempat tidur yang sesuai bagi planet kita yang letih dan berehat. Ia adalah jaminan bahawa dalam kerangka masa yang luas, tiada perkara di dunia ini yang kekal secara kekacauan. Alam semesta sentiasa condong ke arah keseimbangan. Maka biarkan diri anda berehat. Biarkan diri anda hanyut bersama orbit-orbit bulan yang damai. Terbang melepasi. Bulan dalam fikiran anda tidak lagi mustahil. Minda anda kini memiliki sayap kelajuan cahaya, mampu untuk terbang keluar dari tingkap bilik, menembusi awan malam, melintasi ruang 300,000 kilometer keluar sana dan melabuhkan pandangan pada kedamaian yang abadi. Segala-galanya tenang, segala-galanya selamat. Alam semesta sedang memeluk alam raya kecil ini dengan penuh kelembutan dan menidurkan anda dalam harmoni kosmik. Sejarah manusia dibentuk oleh penemuan dan perjalanan melepasi bulan mengubah cara kita melihat diri kita buat selama-lamanya. Dari keputusasaan, kesunyian mutlak hingga pencerahan, menyedari betapa indahnya bola biru kecil yang kita panggil rumah. Kita belajar bahawa kegelapan alam semesta bukanlah sesuatu untuk ditakuti, tetapi ruang untuk menghargai cahaya kehidupan kita. Bumi yang rapuh dan indah ini adalah satu-satunya oasis kita, terapung dalam ketenangan kosmik. Apabila anda melihat bulan malam ini, ketahuilah bahawa bahagian yang tersembunyi itu menyimpan ketenangan yang kekal, sejenis kedamaian yang sentiasa mengawasi tidur anda. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan melangkaui graviti dan realiti harian ini bersama kami. Jika anda merasai walau sedikit ketenangan dari video ini atau terinspirasi dengan pandangan baru tentang angkasa lepas, tinggalkan pandangan anda di bawah. Pada pendapat anda, apakah misteri seterusnya yang perlu kita terokai bersama?
Jangan lupa untuk melanggan dan teruskan memandang ke bintang.